Assalamualaikum dan selamat pagi, geng. Okey. Jadi hari ni adalah 20 hari bulan 4. So sekarang ni jam pukul 5.40 pagi. Pagi ni aku ada ride nak ke Betong, Thailand. So sekarang ni aku nak pergi jumpa dengan geng-geng aku dulu. Okay, sekejap lagi aku sambung balik. Okay, bye. Okay, sekarang ni kita dah memasuki jalan nak ke Baling ni. Dan nak ke Desa Aman ni. Desa Aman buat Desa Ku. So dua motor depan ni adalah motor member aku. Dan belakang ada seorang lagi. Cun-cun kami sampai pukul 6 dekat situ. Aku tak expect boleh jumpa daripada kat sini lah. Aku expect boleh jumpa dekat tempat yang akan jumpa lagi. Dekat area Desa Ku tu ada satu BHP tu kan. Okey lah jumpa kawan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Nice. 7.30 sampai. Tak sama kita ni. Ini tak sama kita ni. Jom, jalan. Belah kanan, Zik. Okay, so sekarang ni kami pun dah settle solat apa semua. Sekarang ni kami nak berkumpul dekat Baling juga. Baling pula ada kedai makan roti canai. Canai apa nama dah. Syah, straight. Keluar kat situ. Boleh nampak kabus tu. Kalau kebangsaan Baling. Sekarang ni baru nak sampai Baling lah. Okay, tempat yang kami nak jumpa dekat ni lah. Roti canai di top corner. Jom dah, TikTok. TikTok. Duduk yang boleh muat kali 5 orang. Belakang lah. Jom. Kita pergi Aimal di sat lah. Aimal orang sini. Duduk lock sikit lah. Okey, jom kita teruskan perjalanan kita. Sekarang ni jalan 8 suku. Member aku cakap lebih kurang dalam setengah jam nak sampai ke border. Jom.
Hari ni cuaca yang indah ni. Dia tak panas dan dia tak sejuk sangat. Sekarang ni kami dah settle tadi isi minyak dekat Petron. Dah. Kami juga dah. Dia kalau tak nak beli pun tak apa. Exact time dia pula. Exact time ni. Dah. Tempat dia tepi border tu dah. Kita pergi beli. So kalau singkat kalau beli situ tak apa. Pakai duit Malaysia ni. Kalau beli sana pakai duit Thailand malah lah. Apa nak tukar banyak ke sikit? Aku macam Aku dekat sikit lah. tukar sikit aku malah nak tukar banyak kan nanti. RM1 tu pun lebih dah. Satu hari kot. RM1 ang kaya lah. Jom kita pergi dulu. Man, dahulu Man. Jom. Ada jalan sukat? Ikut. Kita ikut orang lokal lah. Mereka reti lah. Kita budak BBNU. Okay, jom teruskan sambung perjalanan kita lagi. Ada kedai web dah. Berhentian bas Pekelang Ulu. Sini berhentian bas. So mungkin kalau orang nak tapi betul lah, mungkin dia akan mai dekat hentian bas ni kan. Tu mungkin dia ambil Grab ke apa, aku tak tahu lah. Tapi sampai border. Kita dah sampai dah dekat area border. Bukanlah border, tak boleh lah. ICQS Bukit Berapit Pekalong Ulu. Jadi kat sini pun dia ada insurans juga. Ada tambah ada pasal. Macam mana? Tak insurans lah dia kat sini lah dah. Kita nak kena ambil borang tu lah, borang TM2 tu. Mana? Borang TM2 kita kena ambil. Dia kena ada dah. Tu nampak TM2 Typhoon. Kena bayar tak ah. TM2 pun pedih lah. Tapi kalau TM3 ni kalau masuk ke orang kalian. Jom, parking dulu. Okey, so tadi dekat insurans tadi dah ambil dah borang TM2 untuk masuk. Lepas tu sekarang ni member aku disebabkan dia bawa geram photostat, jadi dia kena pergi dapatkan shot daripada balai polis lah. Sekarang ni balai polis dia dekat bawah ni saja. So jom. Kan? Okay, jom kita masuk kompleks ni. Kita lalu immigration Malaysia dulu. Yang ni just bagi pasport saja. Terima kasih. Okey, dah settle dah. Ini immigration Malaysia. Dia sini pretty straightforward lah untuk orang Malaysia.
Tak ada Umal tak? Umal. Hah? Rumah Iman. Hah? Oh, Iman eh? Oh, sorry. Lupa dah Iman. Dia nak kita nak pergi je. Kita kan membuka jawab. Itulah Ina boleh beritahu dia. Itulah Ina boleh beritahu. Kau beritahu dia. Ni aku ajak ni kali lah. Dekat batin kat dia. Aku ajak ni kali Aiman. Aiman kata nanti lah. Apaan? Yang Pak An lah. Lepas tu aku ajak Azizi. Azizi kata nanti dia pergi buat pasport lah. Kira dapat ajak dia pergi Krabi rasa okey ke. Beritahu lah. Jom. Sekali. Balik lah. Jom. Dah settle dah. Area Malaysia. Jom kita masuk. Area Thailand juga. Betong boundary post. Kita kena pergi bahagian passport control dulu. Tu. Dia bukan dia panggil parking situ. Oh, kena. Dah settle dah. Dekat immigration Thailand. Sekarang ni nak go through ni pula. Custom. Okey, jom. Okey, sekarang ni nak kena parking untuk pergi ke custom declaration form. Saya kita kena ambil gambar lu kat sini tu. Masuk sini. Okey, dah selesai dah sesi bergambar. Ayuh kita. Ayuh. Mulakan perjalanan. Sekarang pukul 10 waktu Thai, tapi silap, pukul 10 waktu Malaysia, pukul 9 waktu Thai. Just nice saja. Okey, sekarang ni nak pergi tukar duit. Jom. Apa nak tukar? Banyak. Aku dah habis tadi. Sebelum masuk pun dah keluar banyak lah. Benda dah keluar. Tekan cukup-cukup. Lala tinggal bawah je. Apa pasal ada kot 80, 90 dah. Kat RM50 je dah ada. Bukan kalah punya model tu boleh guna. Aku nak pakai Tashengo lah. Tashengo dia pakai. Saver E semua boleh pakai Tashengo. Tapi ni lihat saya. Tu nak try lah. Jom kita try dulu. Okay, dah selesai dah. Jom kita pergi nak tukar duit dengan beli ayak. Tadi dah transfer duit sikit dah dekat Tashengo. This one just in case. Sebab sini boleh pakai Tashengo kalau untuk saver E apa semua. Jadi kita just convert cash sikit saja.
Sekarang ni kami nak pergi 7 East lah. Ni adalah currency exchange. Ni adalah tu. Dan jangan rate dia apa. Dah, orang nak tengok tu. Wush. Wush. Syah dah pijak dah. Ni ada lagi. Ish. Keluar. Tarik dah. Habis tarik je. Angkatlah kaki hang tu. Ni ada ayak dah. Lak kaki lu. Kena pergi basuh dulu je. Tu, habis gosok kat situ tu. Tengih tu. Ni. Ada ayak sikit yang gosok tu. Tu basah hang buat lu. Ni ada ayak sikit, hang gosok sikit dengan ayak kan. Ni ada, hang celup-celup lah. Sebelah kan? Keluar tu. Keluar dah. Ya. Ada sikit-sikit tu lah yang terlekat celah-celah tu. Sekarang ni kami nak pergi Cafe Amazon dulu untuk chill-chill, minum-minum. Lepas tu nak tenangkan abang kita yang tengah sedih sekarang ni. Ha? Ni. Rasa baru beli lepas tu. Okay, jom. Tak boleh pakai kot benda tu. Fresh cafe latte? Fresh cafe latte. Kenapa Pak? Okey, makasih. Okey, jom kita pergi duduk sekejap. Saya ingat dia. Nanti masuk dalam frame nanti. Masuk dalam frame. Boleh ada dengan Syah. Tapi ni sekali beli je, tahan lama. Yalah. Beli tahun untuk buat tak pakai tak apa. Beli business plan tak guna. Ada dah kursi meja saya ni. Astagfirullahaladzim. Masuk dalam sini. Apa? Siapa? Masuk dia latih kan. Masa apa? Aku tak nak Ni describe. asal type tu ni. Asal type. Kan dia kata gula kan? Aku rasa ada gula, aku tak pasti. Ni ada standard latih. Tak. Kalau Dia masuk. Ada beza kan? Apa ni ada gula? Macam Macam mana sikit bubur? Silap. Ini fresh cafe latte, dia ada gula. Dia rasa pekat. Ini ada latte ice. Kau juga. Latte ice no sugar. Tengok rekod tu. Ini green tea kosong. Green tea with milk. Aziz kopi. Americano. Coklat. Oh, ni memang Rasa tak coklat. asal Thai green tea. Awak susu. Dia nak kacau ni. Okay, jom sekarang 10.45. Mas sana. Jom. Tapi sini dia kata KFC dia boleh makan. Area Betong. Betong jalan KFC dia boleh makan. Sebab sini populasi orang Muslim tinggi. Jalan. Okey, dah settle tadi minum-minum dekat Cafe Amazon. Jadi sekarang ni kami nak pergi ke
Ada satu tempat yang ada bridge apa nama awak tahu? Sky Bridge lah apa? Yang tu dalam 40 kilo daripada sini. Jadi sekarang ni ayuh kita gerak ke sana. Sekarang jam pai pukul 10.50. Waktu biasa dah 11.50 dah. Jadi kita boleh tengok sini dia terang menderang sikit lah. Corner dah layan tu. Corner dah layan tu. Layan tu, corner dia tajam tu. Oh tu. Jadi different tu. Tu. Macam balik Kota Poh. Kalau abang aku tak laju aku payah. Boleh. Jangan siapa baru depan LCL tak boleh lah. Ini nama tempat dah, Skywalk. Skywalk Air Wing sebelah kanan. Mana ni? Skywalk. Naik ni tinggi juga. Oh. $30 lah tu. 30 baht lah. Kalau kita nak naik motor, bayar kat situ kot. Jalan tu. Aku cak banyak pulak kiri je. Oh, hang dah cacing ke dah tayar hang ah? Ada cacing. Sebelum malam tadi, malam semalam Sabtu malam Ahad, aku duk cuci Basuh lah. kan. Hari apa sih yang kita bubur tu? Jumaat malam Sabtu. Tengok bubur lampu cacing. Sebab Jumaat aku balik. Tengok pasang apa lampu cacing kan. Cacing perasan ada skru kat tayar aku entah mana. Oh. Okey. Remel kau kira remel. Mantap ada macam kamera. Ni memang random gila. Memang random lagi. Aku memang tekan ni. Lepas tu kita buat video lah. Okey boleh. Ambil gambar, ambil. Aku yang tekan ya. Panas. Oi, kicau. Satu dah woi. Satu ke? Satu lah waktu Satu Malaysia. Waktu Malaysia pukul 1. Kat sini Apa pukul tu 2. Kita matahari ada satu lah. Macam nak hang asal kat situ. Itu Macam lah. asal kat sini. Pukul 1 kat sini. Kita satu time zone ke? Tak ada.
Apa dah? Motor kecil, dia ringan. Bantai bagi. Apa dah? Dah buruk ni. Tak dilepas dah. Silap hari ni. Silap hari main. Ya, besar dah anak keluar. Bila pakai stiker ni. Dia ada tandas dia datang. Ha? Ada tandas ni. Tahu. Tak boleh kan? Tak tahu, tak tahu. Ni orang boleh masuk tak? Okey, dah siap makan dah tadi. Jadi sekarang ni kami nak teruskan perjalanan. Nak ke tunnel dulu kot untuk ambil gambar. Lepas tu baru nak ke surau. Oh, panas weh. Sekarang jam pukul 2 waktu Thai. Tadi waktu Malaysia dah pukul 3 petang lah. Layan je. Ha tu. Ni masjid kan madrasah ha. Baca sat? Mas, Jawi tu. Baca sat Jawi tu. Dia kata apa? Bagi dia dah kenal kat Bukit Jambu. Oh, dah jatuh lah. Kapat tau. Stand takut. Aku punya motor kan, aku rasa super takut. Aku punya skuter Vario dah takut. Bukit Jambu juga. Aiman pun sama orang. Dia bila corner dia sagat. Dia punya double stand. Sebab tu aku belakang dia tak layan kan? Sebab Aiman dah rendah motor dia. Aku jadi gila. Tadi pun aku serius tadi. Jom. Dah selesai dah solat, kami jamak sekali. So sekarang ni jam 3.37. So sekarang ni kami on the way nak ke tunnel untuk ambil gambar. Nak beli air mineral dulu, nak minum. Hahaha. Kat sini kalau hang beli air apa air Evian murah tau. Ada air Evian tak ada oh. Ambil ni yang Nestle ni. Ya, betul. Nestle ya? Nestle ke kau? Oh, sama Nama dia tiru. Formos. Bukan Nestle dia. Dia Nestle macam ni. Viral banyak. Magic yang ayat viral tu. Magic ni halal, jangan risau. Red berry whole grain. Macam rancak kok. Masuk dalam ni kita reset kita punya ni oh.
Time made ban tak ada. Ni dia. Oh, tapi dia macam ni oh. Itu aku beli macam link. Kau macam ni Syah tak nak beli ke apa? 7. Kejap je 10. 7 lah. Oh. Okey, masih. Tak sampai sini. Dia pergi masuk lorong tu. Alamak. Pilu. Hei. Straight lagi. Itulah tanah dia tu. Ni tanah dia. Betung Mongko Lit Tanah. Banyak kereta lah pula kat situ. Tak ada berhenti. Tu lah. Yang merah tu ada berhenti tau. Tak berhenti tak ada. Tak boleh. Tak boleh. Berhenti tak boleh. Tak ada orang gambar. Okay, sekarang ni kami stop dekat Hentena Cafe ni. Dia tutup setiap hari Senin, buka 10.30 sampai 8.30 malam. Jadi jom kita. Nak duduk dalam cozy sikit lah. Jom kita duduk dalam lah, kena aircon. Oh, cerdak hujan. Dia punya Honda Wave Supremacy. Tu lah. Muhammad Ulmo อดีตเลขานายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเมืองเบตง Nak jom cepat sedap tu. Sedap pasal tu. Boleh sama. Tak apa, kami boleh. Bangunlah, tolonglah IC. Tolonglah.
Aku buat macam ni. Kalau hang travel hang tak boleh low battery tu. Kalau travel tak boleh low battery. Kalau low battery nanti ni. Apa dah? Makan buka kau apa? Ngopi-ngopi je. Aku nak tengok lu apa dah. Kau macam aku nak ambil side-side tu lah. Masa duit banyak lagi tahu. Pasal? Duit aku tak payah tukar. RM80 pun aku ada banyak duit ni. Kau dah 500 lebih? Kau dah 800 lebih. Bayar kat Nimat kan. InsyaAllah. Lepas ni ada nak singgah 70 Hasil nanti. Yang ni kita dua je kan, Zik kan? Benda ni. Potong gelas jelly dua. Nak ada aiskrim ke tak ada aiskrim? Ada ice cube. Ada aiskrim. Lepas tu nak order pizza margarita dengan Hawaiian. Satu-satu. Belum ni aku dah order pizza. Tak masuk makan. Tadi hang kata nak ambil apa? Fikiran aku malam tadi. Tak habis. Tu je. Apa kita dah ramai apa? Lagi? Aku settle dah. Hang? Tu je. Jadi Pizza margarita satu, Hawaiian satu, ais ada pepperoni dua, lepas tu teh ais satu, mango soda satu, smoothie satu, strawberry soda satu, watermelon soda satu. betul. Ada? Dia dia baca daripada bawah. Terima kasih. Asal je lah. Oh, ada buang kasar lah kan? Saya kata dia suka yang punya. Sebab dia kata rasa Aku rasa dia punya, aku rasa dia punya debu ayam dia. Syam tu debu. Soda, percaya. Selek tu. ada rasa sebelah gas tu. Apa tu? Tak sama kan? Oh, asal macam ni? Ya. Padahal yang ni strawberry. Ya. Tu watermelon. Besok jom sudah. Apa dia punya roti? Bismillah, bismillah. Syarul nak tu. Estetik. Apa tu? Estetik. Jalan. Dia gambar kita tahu lah. Bagus apa nama ni? Apa makan tomato? Gambar. Margarita pizza. Masa ni biasa buang. Kalau tu makan? Try. Makan gambar. Dah. Dia kata dia kubang kami tu. Aku makan ni. Kalau macam ni lah. Betul? Ni jangan ambil yang shrimp, jangan ambil ni, dia daging sedap. Semua. Tak sedap. Shrimp ni jangan ambil. Ini halal. Aku nak habis duit korang, siapa yang banyak cash? Oh, Sat, aku nak kena cari tu. Ada member aku pernah beli sekali. Dia punya ni, sedap juga. Baru yang ni, burger dan kacang ni. Dekat sini, time depan tu tak ada. Sebab ni 7E kecil kot. Halalan Toiban di sini. Sini banyak orang makan lah. 2. Atas. Betul? Tekan P. Tekan tongkong pergi kali P. Okey.
Yes. Okey, terima kasih. Apa ni? Jauh, panas. Tak payah, tak payah. Bawa plastik dulu. Boleh apa? Nak scan untuk 500 dulu. Nak bayar cash 500. Boleh tak? Lepas tu lebih nak bayar pakai kad. Bayar pakai cash and go. Sebab 500. bayar cash 500 500 Ah, dapat 500 baht. scan tu. Kitaจ่ายเงินสด500 บาท Okay. Jadi scan dulu lah mana yang 3,500 บาทเอง tak nampak. Ya, confirm. Cek tengok. Check dulu. Sebelah sampai sebelah. Dua je kita. Tak sampai tak apa. Jadi kalau nampak ni kita combine dua apa. Tak sampai. Tapi aku punya pun dah habis semua. Lebih lah. Jadi lah bagi 500 aku bagi lebih je lah. Lepas tu selebihnya kita tani je lah. Bola je lebih. Point. Ikut jalan tengah ni. Okey. Angin kuat gila tu, rasa macam nak hujan pun dah. Apa dah? TM tu. TM tu. TM tu kot silap. Okey, dekat bahagian sini dia tulis itu return custom form here kan. Bagi borang custom kat dia. Lepas saya siap bagi borang custom tu, depan tu kita kena berhenti lagi sekali untuk bagi borang TM tu. Okey, kita dah sampai dah dekat area bahagian Malaysia punya. Yang ni Malaysia dia security safe forward je, kena bagi pasport je. Dia tak payah turun motor ni. Sebelah kiri tu lori, sebelah sini motor. Tu mah, berhenti tu. Okay, dah selesai dah tadi proses. Proses sangat smooth lah untuk Thailand dan Malaysia. Jadi sekarang ni kita orang dah nak balik. Sekarang jam pukul 7.50 waktu Malaysia. Okay, so far sampai takat tu saja. So thank you so much for watching. See you guys on the next video. Okay, bye.